Dia ada aksiden jadi. Oi, sakak ni. Okay, saya video ni bukan nak cerita pasal aksiden tu. Saya nak cerita pasal lain. Pasal jalan ni jugalah. Ada orang mesej saya. Dia minta tolong saya lah untuk komplain pasal jalan kat sini. Jalan ni daripada Bukit Ayu ni nak ke Jalan Tengah. Pokok-pokok di tepi jalan tu, di bahagian bawah jalan tu, dia orang kata dia rendah dan boleh kena kepala orang yang bawa motor. Jadi mohon pihak majlis main tengok-tengok. Ni mula daripada sini ni. Ni daripada depan kem tentera ni. Tengok ni, dia naik belukak-belukak semua-semua. Dulu kawasan ni ada pokok besar. Pokok besar ni dapat tebang. Tinggal bila terbang dia jadi ni. Ni sebab motor tak guna lorong tepi ni. Kalau guna boleh kena kepala. Dulu cerita balik. Bila pokok-pokok besar tak ada, jadi pokok-pokok kecil ni dia naik macam ni lah. Jadi perlukan penyelenggaraan berkala. Mohon pihak majlis cakna lah dengan isu ni. Sekian.